Ni dia dah masuk dah. Hari tu baru je kita tengok dekat FIM Motorsport. Spaceship dah menang lah itu. Tentang dah dapat, Malaysia dah masuk dah. ZX Moto 500RR. Serius weh. Motor dia ni design macam Superbike daripada MotoGP tu. Design pun cantik dah. Tengah harga dah nanti. Harga pun aku rasa ni murah ni sebenarnya harga dia. Enjin dia 500cc parallel twin. Maknanya dia ada pick up yang padu, bunyi garang. Tapi masih lagi friendly untuk kau buat daily punya. Kau nak tinggal yang 205cc tu, tak ada hal lah. Dah masa tu kena tinggal belakang je. Yang bestnya design dia memang agresif lah. Kau tengok design dia memang ala-ala Superbike. Ada ABS, ada traction control, position riding pun aku rasa ni okey je ni. Tak ada dah sakit pinggang sangat ni. Api pada kita risau lah maintenance dia. Maintenance dengan spare part tu macam mana? Benda ni, motor ni bawa M-Force. So korang tak payah risau lah pasal dia punya maintenance dengan spare part dia. Kau boleh direct terus dengan M-Force. Sebab M-Force pun sekarang dah banyak tempat dah sekarang. Untuk korang yang rasa macam nak upgrade motor tapi tak nak harga mahal sangat, nak rasa macam ala-ala Superbike, ni boleh lah. Boleh sangat ni. Boleh pakai ni. Harga pun aku rasa mahal lagi ni. Sebab dia brand baru kan. Dia nak compete, dia kena bagi harga rendah dulu. Kalau harga dia mahal, susah nak compete dengan ada motor-motor lain lagi. Okay lah, sampai di sini saja. Bye.